Nurul Izzah dah sebut dalam satu dialog di church. Nurul Izzah mengatakan bila mengulas mengenai ayat Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nurul Izzah yang tak pernah sekolah agama, apa dia kata? Ayat ini bukan sahaja diturunkan untuk membolehkan orang yang bukan Islam menukar agama mengikut kehendak mereka, tetapi Nurul Izzah kata dia apply juga kepada orang Islam. Anak tuan-tuan, anak saya boleh tukar agama bila-bila masa saja. Dahsyat tuan-tuan, sungguh-sungguh dahsyat. Tentang moral ni, dia mempersoalkan tuan-tuan, bila putus saja mahkamah rayuan 4-5 hari yang lepas, dia terus mengatakan kita akan himpunkan rakyat untuk berbaris di jalan raya. Pasal nak mempertahankan idea dia, nak mempertahankan moral dia, nak mempertahankan prinsip dia, nak mempertahankan maruah dia. Anwar ni dah menyesatkan kita. Bila saya duduk dalam exco hari-hari, tiap-tiap minggu kita ada mesyuarat hari Rabu, air mata jiwa ni meleleh melihat bagaimana Islam dan Melayu setiap minggu, setiap hari terhakis. Saya nak buat sikit aja tuan-tuan dan puan. Di kawasan-kawasan di Shah Alam ada 45 kawasan-kawasan Shah Alam tu yang majoritinya 70% orang Melayu. Saya minta supaya penjual-penjual arak tidak menjual arak di kawasan Melayu. Saya ditentang, antaranya orang Islam sendiri tentang saya. Bukan penduduk Shah Alam. Pemimpin-pemimpin yang dah diguna-gunakan oleh Anwar Ibrahim ni. Majlis Bandaraya Shah Alam tuan-tuan dan puan confiscated. Ambil beberapa tempat, ambil arak-arak, botol-botol arak yang dijual tidak mengikut kehendak lesen menjual arak. Rampas. Tiba-tiba tuan-tuan, pada masa tu Ronnie Liu namanya, Exco DAP, minta pulangkan balik arak-arak itu. Macam mana saya? Saya Exco agama. Saya malu pada isteri saya malu pada anak saya kalau saya mengundi dia. Betul tuan-tuan. Dan saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.